Ekonomi Malaysia hari ini memang kukuh. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dijangka hampir 5%. Pengangguran 2.9%. Ini terendah dalam 11 tahun. Pelaburan yang diluluskan setakat suku ketiga 2025 mencecah 285 bilion ringgit, antara yang tertinggi pernah dicatat. Ini bukan angka kecil. Ini bukti bahawa asas ekonomi negara berada di landasan yang betul. Namun, kerajaan juga sedar satu hakikat yang penting. Pertumbuhan ekonomi tidak sampai kepada semua secara sama rata. Sebahagian sektor dan kumpulan pulih lebih cepat, tetapi ramai isi rumah masih bergelut dengan kos sara hidup. Ini bukan percanggahan. Ini realiti ekonomi yang mesti ditangani secara jujur. Sebab itu kerajaan tidak bersikap pasif. Sambil memperkukuh pertumbuhan ekonomi, kerajaan juga mengambil langkah segera melindungi rakyat. Kerajaan memperuntukkan 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah. Ini adalah peruntukan terbesar pernah disediakan untuk bantuan langsung kepada rakyat. Dan ini adalah di samping bantuan subsidi besar lain bagi keperluan asas seperti tenaga, makanan dan perkhidmatan penting. Langkah-langkah ini bukan pengganti informasi tetapi perlindungan ketika kos sara hidup masih menekan. Ia memastikan pertumbuhan ekonomi yang sedang berlaku tidak meninggalkan rakyat tanpa sokongan hari ini. Selama ini kita terlalu selesa dengan satu andaian. Bila ekonomi negara berkembang, hasilnya akan sampai kepada rakyat secara automatik. Tetapi realitinya tidak begitu. Data tu mungkin cantik, tetapi jika gaji naik perlahan dan kos sara hidup terus menekan, rakyat tetap rasa terhimpit. Ini membuktikan satu perkara penting. Pertumbuhan sahaja tidak mencukupi. Sebab itu Malaysia perlukan perubahan cara berfikir dalam membina ekonomi. Bukan sekadar tanya berapa peratus ekonomi kita berkembang. Tetapi tanya, adakah pertumbuhan ini menaikkan pendapatan rakyat? Adakah ia mengurangkan tekanan kos sara hidup? Adakah pertumbuhan ini buat ibu bapa rasa lebih yakin tentang masa depan keluarga mereka? Kerana ekonomi yang berjaya bukan yang hebat di atas kertas, tetapi yang terasa dalam kehidupan seharian. Di sinilah datangnya pendekatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat tidak menolak pertumbuhan, tidak menolak pelaburan dan tidak menolak disiplin fiskal. Tetapi ia menetapkan satu syarat penting. Pertumbuhan mesti sampai kepada rakyat. Pelaburan mesti menjadi pekerjaan berkualiti. Pekerjaan mesti membawa kepada gaji yang lebih baik. Gaji mesti mampu menampung kos sara hidup. Jika tidak, pertumbuhan itu kosong maknanya. Dalam model ini, kejayaan ekonomi tidak lagi diukur semata-mata dengan statistik. Ia diukur dengan maruah hidup rakyat. Bolehkah keluarga hidup dengan tenang? Bolehkah anak-anak melihat masa depan yang lebih baik? Bolehkah rakyat membina kehidupan tanpa sentiasa bergantung kepada bantuan? Inilah ekonomi yang membina kekuatan negara dari bawah, bukan hanya dari atas. Sejarah telah mengajar kita. Realiti hari ini telah menyedarkan kita. Sekarang tugas kita ialah memastikan pertumbuhan ekonomi negara bergerak seiring dengan pertumbuhan kehidupan rakyat. Inilah semangat ekonomi rakyat. Kerana ekonomi yang benar-benar berjaya bukan sekadar berkembang dalam laporan, tetapi membina masa depan dalam kehidupan seharian rakyat. Inilah hala tuju ekonomi rakyat. Pertumbuhan yang ada makna dan kemajuan yang boleh dirasai semua.